pergi pakai tudung sekarang? Pergi pakai tudung? Mama, buat apa nak pergi pakai tudung pergi rumah Tia? Panaslah. Mama kata pergi pakai tudung sekarang. Mama, Tia tahulah Kasih tak pakai tudung. Takkanlah sebab anak dia ustaz Kasih nak kena pakai tudung. Hipokrit namanya tu. Kita kena pakai tudung kerana Allah. Oh, kau dah pernah melawan cakap aku ya? Sekarang ni, Kasih akan pakai macam ni. Mama nak Kasih ikut ke tak? Itulah dah lama tak buat program-program macam ni. Mestilah excited, seronok. Nak pula buat kat hotel, mestilah grand kan? Yalah, ini isu Palestin. Tengah hot sekarang ni kan. Betul. Dan orang cakap, perhimpunan ni bukan biasa-biasa. Oh, memang hebatlah. Lepas tu kita pula dapat jadi ahli ikhmat. Selalu kita tengok je orang buat kan. Tengok je kan. Kita sama-sama. Allahu Akbar. Cantik. Terima kasih. Dulu muda-muda macam tu je. Yelah kita. Alhamdulillah ya Mami. Maknanya dia ada sekali lah. InsyaAllah. Nanti Mami lantiklah mak dia jadi AJK. Lepas tu Mami bagi sekali tugas dekat anak dia. Bagus ya Mami. Yang Mami bagi tugas kat dia. Lepas tu yang Mami bagi tugas kat Aisyah. Sebab Aisyah ni memang seorang yang berdedikasi, suka bertugas. Masa tu Aisyah boleh rapat dengan dia. Dan Aisyah tengok dia macam seorang anak mak ya. Nampak? Ketara kan? Kan. Mak tak promo Aisyah ke kat dia? Ya Aisyah. Sabarlah. Pelan-pelan. Step by step. Okey, step by step. Jadi nanti malam nanti kan, yang Mami pastikan kumpulan kasih kita orang yang perform tau. Sebab Aisyah nak semua orang tahu dengan ustaz, dengan mak dia yang suara Aisyah ni sangat sedap. Suara Aisyah sangatlah sedap. Oh, Al-Azim. Tak. Sekarang ni, siapa penyanyi dia? Aku ke engkau. Ya Fatimah. Mengalahlah dengan kakak. Ni bukan pertama kali, dah banyak kali dia mengalah tu. Yang sampai muka Fatimah pun lagi tua daripada Aisyah. Alah sayang. Mami. Mengalah. Hello? Sorry lah, baby. You tahulah my mom macam mana kan? Kalau I balik rumah, dia akan gunakan I habis-habisan. Ni kat rumah BFF dia lah ni. Of course, I miss you. Alah, you dah beli tiket.